membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 23 Jun 2025. Sentiasa sedia menolong. Mazmur bab 46 ayat 1 hingga 3. Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Oleh itu, kita tidak akan takut meski bumi ini diganjakan, meski gunung ganang dialih ke tengah laut, meski airnya menderu dan bergelora, meski pergunungan bergoncang dilandanya. Bila mengalami bencana alam atau dalam krisis peribadi, mereka yang beriman mungkin juga berseru dalam doa, "Di manakah Engkau, ya Tuhan? Mengapa Engkau tidak menghentikan semua ini dari berlaku?" Umat Tuhan telah menyoal Tuhan begini sejak dahulu lagi. Daud juga bertanya dalam sebuah mazmur, "Berapa lamakah, ya Tuhan, akan Kau lupakan aku selama-lamanya?" Ketika menyeberangi laut Galilea dalam perahu yang dilanda badai, murid-murid Yesus membangunkannya dengan rayuan cemas, "Guru, tidakkah Engkau peduli? Kita hampir karam." Marta mengacukan tuduhan yang penuh duka kepada Yesus, "Ya Tuhan, kalaulah Engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudaraku masih hidup." Yesus sendiri berseru dari salib, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku?" Mazmur ini menceritakan bencana-bencana yang berterusan. Bumi diganjakan. Seluruh banjaran gunung dialih ke tengah laut. Laut menderu dan bergelora sehingga gunung ganang pun bergoncang dilandanya. Dunia pemazmur runtuh di sekelilingnya. Adakah bencana-bencana begini jauh lebih besar daripada masalah pribadi dan ketakutan dalaman? Apabila kita menghadapi duka cita yang berpanjangan, penyakit yang menakutkan, hilang pekerjaan, perselisihan keluarga dan pelbagai penderitaan yang lain, ia seolah-olah dunia kita sedang runtuh. Kita boleh melaluinya dengan iman, namun persoalan ini tetap timbul. Adakah Tuhan peduli? Di manakah Tuhan di dalam semua ini? Pemazmur tahu jawapannya, Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Tuhan sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Dalam semua keadaan ini, Tuhan tetap berada di tempat yang sama sejak dahulu dan akan terus berada di situ. Tuhan berada tepat di sisi kita dengan pasti dan Dia setia. Tuhan adalah naungan dan kekuatan kita, sumber damai walaupun bumi kita yang kukuh mula berganjak dari bawah tapak kaki kita. Tuhan hadir bersama pemazmur yang merindukan penamatan kepada sengsaranya. Anak Tuhan berada di dalam perahu bersama murid-muridnya yang dalam ketakutan. Tuhan hadir bersama Maria dan Marta bila Dia memanggil Lazarus keluar dari kuburnya. Tuhan Bapa juga hadir walaupun Dia mengabaikan anaknya yang menderita seketika di atas kayu salib demi keselamatan kita. Tuhan hadir dalam kuasa dan kemegahannya pada pagi Paskah yang pertama dalam membangkitkan anaknya dalam kemenangan atas kematian. Tuhan hadir dalam firman-Nya. Yesus hadir dalam tubuh dan darahnya dalam perjamuan kudus. Di manapun kita berada, apa keadaan yang kita hadapi dan biarpun dunia runtuh di sekeliling kita, Tuhan adalah pertolongan yang sentiasa bersama kita. Dia mengasihi kita. Di manakah lagi Tuhan akan berada kalau bukan bersama kita? Kita berdoa, "Tuhan, biarpun apa berlaku, saya tahu Engkau bersama saya." Amin.